Assalamualaikum geng, kita bertemu lagi dalam video pada kali ni. So, ni waktu malam dekat hotel. Aku pinjam motor one of the member yang pakai motor Morini ni. Dan kita akan test. Ini adalah motor Morini Alt-Ride. Korang tengoklah lampu dia. Weh, seksi weh. Morini Alt-Ride 450. Enjin dia 449cc. 2 inline parallel, mampu menghasilkan sehingga 44 horsepower pada RPM 8000 dan juga 44 Nm of torque pada RPM 6500. Dia punya seat height 840mm dengan berat dia 192 kg. Dia punya ground clearance dia 215mm. Tayar hadapan 21, tayar belakang 18, tayar jagung. Okey, jom kita naik. Bismillah. So, dia datangkan dengan meter TFT. Jom kita jalan. Bismillah. Ke mana kita nak pergi belum tahu lagi. Okay lah, to be fair sebenarnya motor ni tak ada pun untuk, tak best pun untuk nak test dekat jalan raya. Sebab dia sebenarnya lebih kepada off-road bias. Tapi kita cuba jugalah. Sedap juga untuk jalan jauh. Jom kita try bawa masuk highway. Bismillah. Daripada segi handling dia ni sebenarnya aku terasa sebab dia enjin dengan enjin 2 inline, rasa enjin bunyi dia sedap lah. Mungkin dia punya setting crank tu mungkin 270 degree. Tetapi daripada segi dia punya pergi dia ni sebenarnya agak macam, aku agak berbelah bagi lah kalau nak comparekan dengan QJ Moto. Nak senang kita masuk ke juru and then patah balik. Tapi juru tu nak lalu tol, tu yang malas tu. Tapi dia ada power tu.
highway pun boleh tahan juga. Ini macam baru cara motosikal adventure. Lampu dia memang cerah kalau buka lampu besar. Untuk 192 kg punya motor ni sebenarnya bagi aku lincah. Tapi kalau korang suruh aku main corner kat sini, aku tak berani. Dengan speed breaker yang sepanjang jalan ni. Untuk lalu motor ni pun macam menarik juga. Okey lah. Tak adalah aku rasa macam gayat ke apa. Honest lah, honest untuk dia sekarang ni, kalau kata korang macam nak newbie kan, ataupun orang yang untuk nak cari entry bike untuk digunakan lah, tapi korang tak nak yang betul-betul newbie 250cc, korang ada bajet lebih dan korang nak yang atas sikit 500, aku rasa ini adalah salah satu pilihan yang berada di pasaran yang korang boleh consider lah. Selain daripada tu, korang mungkin boleh tunggu dalam bulan depan. Ada beberapa lagi pilihan lain untuk korang consider. Dan untuk tengok lah macam mana pilihan yang korang nak. Apa yang korang nak. Korang nak torque lebih ke, ataupun korang nak top speed lebih. Sebab dia ada lagi satu lah, QJ Moto 500 yang aku ada tengok. Tapi to be honest, aku tak tahu bila yang dia punya betul-betul waktu akan masuk ke pasaran Malaysia. Launching yes, tapi yang betul-betul masuk, yang dia akan mula dijual tu bila agaknya. Kita tak boleh buat lah untuk test yang berpanjangan. Contoh macam fuel consumption, macam mana kita nak gunakan pergi office balik office. Tapi cuma aku bukannya fan untuk sebuah motosikal adventure ni nak letak box bagai apa semua. Setakat nak letak satu box untuk letak barang, top box, and then tak adalah letak saddle ataupun side box kan. Tapi kalau setakat biasa-biasa tu okey lah. Nak masuk town, bawa town. Lepas tu dekat sini pun kita boleh letak lagi satu tank bag dekat sini. So banyak pilihan kalau korang nak jalan jauh lah. Ini handle dia pun sebenarnya agak flat, riser dia yang agak tinggi. So bergantung kepada korang punya preference. Mungkin korang boleh cari riser yang lebih tinggi. Tapi untuk aku personally lah, dia yang ini memang dah nice dah. Dah nice dalam erti kata kedudukan aku dah memang upright, tegak. Lepas tu kalau kata kita memecut pun, rintangan angin pun tak teruk, masih boleh layan. Cuma mungkin akan ada lah, kalau orang yang betul-betul nak main highway, dia akan cari windshield yang lebih besar. Tapi yang ni tak ada rasa apa-apa sangat. Ini yang standard kilang punya lah. Aku rasa satu kesilapan lah aku terus kat sini, sebab kat sini jam. Jom heboh. Okey, sekarang ni kita akan tersangkut dalam jam sebab orang nak balik Jom Heboh. Aku gagah juga nak lalu kat sini. Jom kita tengok kemampuan dia juga macam mana kita nak menyusuri trafik. Ni mungkin bukan trafik office pagi, tetapi
Trafik jom heboh. Oh, pas. Tapi ini syarat dia memang tak ada box lah. Tak ada side box. Okay, ni side mirror. Okay, kita ni mengimpit lah pula. Ramai juga manusia datang kat Johor Heboh ni. Tadi siang tengok macam tak ada orang. Lori ni aku risau sikit. Tak apa, kita lepaskan kereta ni dulu. Okey, kat sini kita dah tembus balik ke Bukit Tambun. Ikut jalan dalam. Tapi aku pun confused ni sebenarnya. Harap-harap aku tak salah jalan lah. Alhamdulillah. Okey. Okey. Kita dah balik ke tempat asal. Ada power tu. Okay, power ada. Okay gang, bagi yang pertama kali singgah dekat channel ni, aku mohon jasa baik korang untuk menekan butang subscribe dan juga butang loceng. Dan juga aku mengalur-alurkan untuk korang dropkan komen, sharekan video ni kepada kawan-kawan korang di platform media korang. Antara yang best lah kalau korang nak gunakan ni untuk newbie. Serius sedap. Tapi aku berbelah bagi juga antara yang ni dengan QJ Moto 500 tu.
Boleh? Jadi je. Sorry, terlajak sampai Jom Maibo. Sangkut jam Jom Maibo.